wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita membaca Bahrul Mazi bab yang ke-31. Bab ma jaa fi tarkit tarafu' fi siyabi tawaddu'an lillahi. Betul? Bab yang datang ia pada menyatakan meninggalkan tinggi pada pakaian kerana merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarki maknanya meninggalkan. Fit tarki pada meninggalkan. At-tarafu' sesuatu yang meninggikan. Fit siyab pada pakaian. Tawaddu'an semata-mata kerana tawaddu' lillahi ta'ala kepada Allah. Baik, kita baca dahulu hadisnya an Mu'az bin Anas Al-Juhani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka al-libasi tawadu'an lillahi wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil iman sya'a yalbasuha. Baik, hadis yang kita baca ini adalah hadis yang hasan daripada Mu'az bin Anas Al-Juhani bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa meninggal ia akan pakaian. Meninggal ni bukan meninggal dunia. Yang dah faham meninggal ni, meninggal, bukan. Meninggal ni maknanya saja tak mau. Meninggalkan, terki saja aku tak mau. Aku boleh buat, tapi aku tak mau buat. Itu nama dia apa? Tarak. Kita boleh beli, duit ada, tapi tak nak beli. Itu namanya apa? Kedekut. Nah lain. Itu kedekut, boleh beli, tapi iyalah tak nak beli. Boleh numpang orang. Itu nama dia kedekut. Dia boleh buat, tapi dia tak mau buat. Kalau nak ikutkan barang mah lagi banyak daripada orang lain. Tapi saja dia tak mau tunjuk. Kan? Masuk kelas ni boleh je pakai. Ramai-ramai pakai. Kawan ni satu kati, kawan ni 1 kilo. Dia rumah dia berkilo-kilo. Tapi dia tak mau pakai. Contoh dia. Maka sesiapa yang meninggalkan ia akan pakaian yang megah-megah. Kerana hendak merendahkan diri kepada Allah. Maka di hari kiamat, dipanggil akan dia oleh Allah pada hari kiamat daripada atas kepala sekalian makhluk. Sehinggalah diberi pilih akan dia daripada apa pakaian, apa perhiasan iman yang dia nak dipakai di hari kiamat, pakailah. Dia mampu, dia boleh. Tapi dia tak mau pakai. Dia memilih untuk merendah diri kepada Allah. Bukan dia tak mampu, kaya raya, banyak harta benda. Tapi dia tak mau pakai. Dia biasa saja. Kenapa biasa sahaja? Merendahkan diri kerana Allah. Maka di hari kiamat, orang ni Allah panggil. Di atas kepala sekalian makhluk di hari kiamat. Wahai manusia sekian-sekian-sekian tadi, kamu pilihlah mana perhiasan yang kamu nak pakai dalam syurga ni, kamu pakai. Diberi pilihan untuk memilih. Di sini dia gunakan perkataan yukhayyirahu. Apa dia yukhayyirahu? Diberi pilih. Pilihlah nak pakai yang mana. Oh, hebat. Macam kita lah.
Masuklah pintu mana-mana, pintu syurga yang dia nak masuk. Akak nak masuk pintu mana? Pintu depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Pintu yang bawah, syurga bawah. Pintu atas sikit, syurga atas sikit. Pilihlah mana pintu nak masuk. Takkan nak pilih pintu bawah. Pilihlah pintu yang terhebat sekali. Jadi, begitulah perbandingannya. Ketahuilah, wahai saudaraku. Adalah setinggi-tinggi pakaian itu, ialah ibadat yang tiada bagus dan tiada terpuji pada syarak. Dia kata adalah bertinggi-tinggi, bermewah-mewah. Tudung saja RM120,000. Oh, ni parah. Tudung bawal ya, RM60,000. Ui, subhanallah. Kena silat serika, berlubang tu. Baju sampai 5-6 ribu selai ni. Ni dia ni. Itu dipanggil apa? Bertinggi-tinggi. Bahasa kita ni bermewah, mewah. Pada pakaian adalah ibadat yang tiada bagus dan tiada dipuji dalam syarak. Maka iaitu melebihi seseorang pada pakaian itu pada eloknya. Ambil kain ni hebat, campur ini, buat. Tempah di mana? Tempah di Bandung. Buat apa ni? Sebab kita nak buat kenduri kahwin. Satu keluarga ni sedondo. Jahit di sana. Pilih kain pun di sana. Atau di jakel tak ada ke? Tak ada. Di jakel tak ada. Jakel tak ada, kongfat pun tak ada. Lama tak sebut kongfat. Dulu asrama saya dekat dengan kongfat. Tiap-tiap petang pergi kongfat. Padahal jual kain. Apa kejadah budak tahfiz pergi kongfat? Padahal kongfat tu jual kain. Beli air kotak. Ya, kebetulan yang jual kain tu cantik. Duk tengok dia. Tu nama dia Pasaraya Kongfat nama dia. Di Jakel pun tak ada ustaz. Di Kongfat lagi tak ada ustaz. Berapa kosnya, berapa tambangnya? Oh, RM100,000. Tak payahlah. Kita pilih dekat dengan Gulatis pun cukup dah. Ya. Pilih dekat Maidin cukup dah. Baik. Yang kedua, tinggi harganya. Tadi pakaian itu elok kain dia. Yang kedua tinggi pula harganya. Yang ni semeter saja RM40,000 lah. Buang masa. RM40,000 itulah masuk dalam tandas. RM40,000 itulah duduk atas kerusi orang duduk. Kerusi sana, kerusi sini. RM40,000 kerja dah apa? Yang nak buat surau RM40. Allah bagi yang terbaik pada kita. Kita pula pulangkan pada Allah yang paling rendah. Sedekah RM1. Allah bagi tak ternilai. Kita bagi balik pada Allah RM1 itu pun koyak. Gang plastik. Itu macam mana kehidupan kita? Untuk masjid RM10. Untuk rega kain yang akan buruk, yang akan ditinggalkan ribu-ribu raban pun tak apa. Habis itu yang mana yang terpuji pada syarak? Meninggalkan pakaian yang harga tinggi. Lalu mengambil pakaian yang sederhana. Dan beradat pada orang ramai memakainya. Itulah yang paling bagus. Macam kita pagi ni. Semua semeter RM4.5. RM10.5 satu meter. Cukup. 4 meter, 5 meter, kena gemuk sikit 6 meter. RM60. Selesai masalah. Sebab ada pula orang yang bila pakai sini, dia tengok semua pakai macam ni, dia bubuh baju dia, randa, labu ci, labu kundo. Segala labu dia bubuh. Akhirnya baju dia jadi berat, meleret, jadi mahal. Dan semua mata tertumpu kepada dia. Maka yang ni, yang syarak tak apa nak gemar kita memakainya. Ketat pula. Ketat pula baju tu lah. Melekat. Baju jenis getah. Melekat. Nampak halus pena.
Tu dia tu. Hak semalam saya ajar semalam di kepala batas. Tu dia. Mula-mula pergi kerja. Abang izinkan kamu kerja. Lama sikit kerja, dia tukar apa? Dia tukar passion. Daripada longgar, jadi ketat. Lepas tu, keluar rumah tak payah minta izin. Izin suami hanya pergi kerja. Mai tengah hari kawan ajak makan sana, makan sini. Ada minta izin dah? Tak ada. Lama-lama jadi apa? Lambat balik. Malam baru balik. Lama-lama jadi apa? Boleh angkat suara dah pada suami. Abang tak nampak ke saya letih ni abang oi? Pasal apa? Itu dia, kerja saja. Sebab tu orang dulu-dulu dia tak bagi isteri dia kerja. Duduk rumah, beranak Duduk rumah. Sekarang ni kalau tak kerja, tak cukup belanja. Maka terpaksalah isteri bekerja. Sekarang siapa jadi hamba? Dah terbalik dah. Isteri pula kerja belah malam, shift malam. Suami pula duduk di dapur. Pakai singlet, pakai topi chef. Ya. Re, minta ke mancis? Mancis datang. Pakai singlet, pakai keluar. Ahli mesyuarat tingkap. Ingat tak cerita tu? Ingat tak cerita tu? Ahli mesyuarat tingkap Doremi. Mari Eki jalan ni, dia katok kepala. Apa pekerjaan isteri dia? Jadi perempuan kabaret. Duduklah di rumah. Si A.R. Tompel tu. P. Ramlee buat dalam cerita Doremi. Bagaimana isteri bila dia ambil tugas suami, suami jadi hamba, isteri jadi penghulu. Dia buat. Ni kita duk baca kitab ni. Lama-lama dia jadi apa? Baju mula-mula cantik biasa je. Bila dah ada duit, mula bajunya jadi jarang, jadi nipih, jadi ketat. Jadi lain daripada yang lain. Maka yang memperbuat yang demikian itu, jikalau dengan merendah diri kepada Allah dan tiada mau bermegah-megah diri, maka itulah yang disuruh oleh syarak dan mendapat balasan yang baik daripada Tuhan. Seperti mana yang disebutkan di dalam hadis. Dia kata, siapa-siapa yang memilih pakaiannya adalah pakaian bersederhana. Tidak mau dia bermewah-mewah, menunjuk-nunjuk mewah. Yang itulah yang terbaik. Sedangkan dia mampu untuk bermewah. Maka di hari kiamat, Allah Ta'ala akan memuliakan orang yang macam ini. Orang yang sederhana macam ini. Hadisnya, daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Muaz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, siapa-siapa meninggalkan ia pakaian yang megah-megah dan tinggi-tinggi harganya itu, kerana semata-mata merendahkan diri bagi Allah Ta'ala, padahalnya ia kuasa atasnya dengan sebab pakaian dan megah-megah dan tinggi itu ada padanya, nescaya dipanggillah Allah akan dia di hari kiamat di atas kepala segala manusia dan malaikat, yakni diseru di hadapan orang-orang ramai pada hari kiamat, bahawa hendak memberi pilih akan dia memakai daripada mana-mana pakaian iman, yakni pakaian syurga yang dia kehendak pakailah. Jadi yang pakai pakaian yang mahal-mahal ni siapa? Yang meletakkan segala perhiasan mak nikah ni siapa? Raja-raja daripada Eropah. Mereka yang memperkenalkan macam-macam pingat, macam-macam darjah, Knight of Rider lah, apalah. Letak pula segala di baju. Ditiru oleh puak-puak komunis. Tuan-tuan tengok orang komunis di Korea. Daripada zaman Tok Nenek dia punya bintang, sampai zaman dia. Daripada dada sampai ke paha bintang. Sampai nak meluruk dah jatuh. Ini pahaman orang yang meletakkan segala kebesaran pakaian itu lambang kebesaran. Maka ditiru oleh orang-orang Islam. Ditiru oleh orang Islam pun letakkan pakaian, diletakkan dengan lambang-lambang kebesaran. Yang ni, yang Nabi sebut.
La tattabi'unna sanana allazina min qablikum shibran bishibrin. Kamu akan mengikut jejak langkah orang-orang sebelum daripada kamu. Yakni golongan Yahud dan golongan Nasaran. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehinggalah kalau mereka masuk dalam lubang biawak pun kamu akan ikut. Hari ni kita ikut. Yang laki-laki berpulai baju. Baju singlet, baju kemeja. Lepas kemeja tu apa? Hak dalam tu. Nama pak lah dalam tu. Lepas tu baru pakai kot. Singlet, kemeja, blazer, vest. Lepas vest, kot 4 lai. Spender satu, boxer satu, seluar panjang satu. Orang perempuan pakai apa? Pakai dress panjang je. Baju dalam tak pakai apa, tak pakai. Cuba tengok sekarang ni. Masuk dalam majlis-majlis. Grand-grand punya majlis pesta filem ke apa. Yang perempuan tak pakai apa. Hak lelaki ni kemah pakai ni. Patut hak perempuan tu lah kemas. Hak lelaki ni selekeh pun tak apa. Tapi sekarang ni yang hak selekeh, perempuan. Pakai selebar-lebar, seluas-luas, senipih-nipih. Dan benda tu dah melarat pada orang kita. Orang Melayu kita pun pergi pesta-pestaan dah pakai macam Mak Saleh. Yang laki-laki pakai kemah, Tok Zedo lah, vest lah, kot lah, pa lah. Hak perempuan pula pakai merlit-erlit. Kemudian pakai seksi-seksi semua. Bila tanya apa ni? Up to date. Ni baru modern. Ini baru betul kata dia. Dia tengok kita pakai baju kurung apa semua. Ini kampungan. Padahal dia lagi kampung. Kuala Ulu. No? Jauh gila tu. Pas Kuala Lumpur, campur dengan orang glamour, konon-konon nak glamour. Sekarang isteri raja pakai tudung. Isteri sultan, permaisuri pakai tudung banyak dah sekarang. Pakat duk rubah seorang-seorang, hang pula tukar pula. Baik. Kata Abu Isa, bermula ini hadis hasan. Satu lagi hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya, dalam kitab dia. An rajulin min amba'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an abihi radhiyallahu anhu qala. Qul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka lubsa thawbin jamalin wa huwa yaqdiru alaihi qala Bishrun ahbisuhu qala tawaddu'an kasahu Allah halal karamah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada seorang laki-laki daripada anak-anak sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bapaknya. Kata dia, telah bersabda Nabi, sesiapa yang meninggalkan pakaian yang bagus-bagus, padahalnya kuasa ia atas membelinya, atau benda tu ada di sisi dia, dia boleh beli. Boleh beli. Tapi dia tak mau beli. Ada orang pakai jam 1.3 juta. 1 juta jam. Oh, hebat. Kita pergi Monaco, tempat orang kaya-kaya. Jam ni kalau 100,000 tu dekeh. Juta-juta, special edition. Emas, berlian dalam dia. Nak rompak dia senang ya. Potong tangan, buat lari. Oh, itu nama dia perhiasan. Ada yang kasut mahal. 50,000, 70,000 kasut. Abuan nak pakai di kaki. Tapi bila kita kata nak buat surau, nak buat sekolah, nak buat masjid, 700 derma. 70,000 abuan pijak tik ayam. Abuan masuk dalam tandas. Kamu letak begitu mahal di kaki. Tapi sedekah, wakaf yang begitu berharga di hari kiamat, kamu bagi benda yang lebihan saja. Ini dia. Ada orang yang mampu beli. Kaya raya dia. Tapi dia tak beli. Pakai selipar. Pakai selipar ya. Fukyong. Pakai kasut fungkyong.
Mana punya kasut tu? Habis-habis mahal, batal berjalan. Maka orang-orang yang mampu tapi saja-saja tak nak pakai sebab dia rendah diri, tawaduk. Kata Bishr, aku ingat akan dia, bersabda ia ditinggalkan itu kerana dia merendah diri. Dia tak mau hidup macam itu. Saya pergi satu rumah orang kaya, satu rumah orang besar. Pangkat besar. Tapi tawaduk. Pangkat dia nombor 2, nombor 3 dalam Malaysia. Tapi polis tak ada, jaga tak ada. Pondok polis ada, rumah dia pondok polis ada, polis tak ada. Dia suruh balik. Saya pun masuk tengok kereta, dia sebiji macam kereta saya. Sebiji macam kereta saya. Kereta selamba. Masuklah ustaz. Saya pun masuk, kucing dia sambut. Oh, kucing gemuk. Bulu muka tengok. Pembantu rumah tak ada, apa pun tak ada. Isteri dia pun pergi ambil air, nyembang. Daripada nyembang, ruang tamu, pergi menyembang masuk dalam bilik tidur. Tak ada sombong, tak ada belagak, tak ada apa. Sampai sekarang. Sampai sekarang pegang jawatan antara yang paling besar dalam Malaysia. Tawaduk. Rendah diri. Tak ada siapa nak ikut dia. Siapa dia ustaz? Tekalah sendiri siapa dia. Tak ada sombong, tak ada belagak. Baik isteri, baik lelaki dia. Tak ada nak letak. Mudah-mudahan kekallah sifat tawaduk. Mudah-mudahan kekallah sifat rendah diri. Sifat yang bagus. Maka Allah Ta'ala kata dia di hari kiamat kepada orang yang macam ni, maka bersabdalah ia ditinggalkan itu kerana merendah diri kepada Allah, nescaya dipakaikan dia oleh Allah Ta'ala di negeri akhirat kelak dengan pakaian yang mulia-mulia dan haibah. Haibah ni bahasa Arab, bahasa kita hebat. Kita jadi hebat, asalnya haibah. Jadi ringan jadi apa? Hebat. Asalnya haibah. Kak Syam, semalam saya dapat cucu nombor 3. Pukul 4:09 minit. Petang. Boy. 2.9 kilo. Anak am. Alhamdulillah. Okay. Saya kata Kak Am, bubuh nama dia Muhammad Andrian Andika. Nama klasik. Andrian tu arwah pak mertua dia nak nama tu. Duk sebut-sebut sebelum mati. Nak Andrian. Buah Andrian. Saya pula saya kata tak payah buah nama Arab lah. Kita buah nama Melayu. Taruna boleh, Damak boleh. Tantari boleh. Andika boleh. Arjuna boleh. Nah. Bubuh pilih nama Pak Malau boleh. Ya, buah nama Malau. Muhammad Andrea Malau. Malau. Ya. Bohlah nama Andika. Pahlawan yang perkasa. Baik. Memakai pakaian tidak cantik itu dipuji oleh syarak. Kita jikalau dengan niat yang betul seperti niat tidak mau bermegah. Tiada mau berelok-elok rupa di hadapan makhluk dan berlawan segak pakaian. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah hadis yang terdahulu yang kita dah baca dan hadis-hadis yang akan datang bacaannya. Salah satunya an Abi Umamah bin Tha'labah Al-Ansari wasmuhu Iyasun radhiyallahu anhu qala dzakara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman 'indahu dunya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasma'un innal badhadah minal imani ya'ni taqahhul. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil-panggil orang dengan nama Abi Umamah bin Tha'labah Al-Ansari.
Dan namanya Iyas radhiyallahu anhu katanya, telah disebut oleh beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari di sisinya akan dunia. Maka Nabi bersabda, mengapa tidak mendengar sekalian kamu, mengapa tidak mendengar sekalian kamu akan sabdaanku? Yakni, dengarlah sabdaanku, bahawasanya tidak berhias pada pakaian itu kerana iman. Bahawasanya tidak berhias pada pakaian itu termasuk di dalam iman. Yakni memakai pakaian buruk itu terpuji pada syarak kerana tidak mendatangkan perasaan membesarkan diri. Tahniah Datuk dapat cucu lelaki ketiga. Tambah seronoklah dapat main cucu-cucunya. Okey. Baik. Siapa yang memakai pakaian yang tidak membawa kepada sombong, belagak, tidak membawa kepada pakaian yang membesarkan diri, itu adalah pakaian yang dipanggil pakaian orang beriman. Padahal dia mampu untuk beli. Dia mampu untuk pakai. Tapi dia tak mau pakai. Dia nak pakai pakaian biasa. Maka dengan sebab itu, dia memakai pakaian yang bagus kerana dia tidak membesarkan dirinya. Rupa-rupanya, besar diri ni boleh datang daripada pakaian. Dia boleh datang daripada pakaian kita. Apa dia pakaian? Apa yang membalut di badan. Daripada kepala sampai ke kaki. Stokin tu pakaian. Kasut tu pakaian kita. Jam pun pakaian kita. Seluar, tudung pakaian kita. Ada setengah orang dia pakaian buruk tapi jam dia mahal. Ada orang yang jam buruk, kasut pula mahal. Ada pula kasut tu murah, beg tangan tu pula mahal. Okey. Kalau beg tangan tu beli kat Hipfung, dia tak letak. Tapi beg tangan tu, satu tu saja 500,000. Tapi tuan-tuan kena ingat, bukan semua orang yang beli mahal-mahal tadi sebab dia sombong. Bukan. Dia beli itu sebab dia nak lari daripada cukai. Dia jangan marah dia. Kadang-kadang dia tunjuk pula dia beli tu. Riaknya. Supaya dia nak bagi tahu kepada income tax yang dia beli. Bukti dia beli. Resit tu, resit juga. Tapi bukti di media sosial. Murah je 160,000 beg tangan. Kita kata, ya Allah, bapak mahirnya. Riak. Bukan. Memang nak lari daripada cukai. Bila berbeli macam tu, dia dapat lari cukai. Kalau tidak, dia kena bayar cukai pendapatan dia. Maka baik dia beli. Buat koleksi di rumah. Nanti bila senang-senang, dia jual pula. Buat live. Siapa nak beli beg tangan ni, siapa nak beli beg tangan ni. Sebab apa? Nak ambil duit balik. Ini masalah percukaian. Sebab tu semalam saya cakap di Kepala Batas, kena buang, kena tukar, kena rombak sistem percukaian. Supaya lebih baik. Tak nampak kepada satu bentuk terpaksa, pemerasan dan sebagainya yang menjadikan orang yang bayar cukai ini hidup dalam tertekan. Padahal mereka bekerja, ada tanggungan, ada kelang mereka, ada industri mereka. Kadang-kadang langsung tak ada kemudahan untuk mereka. Yang banyak kemudahan yang tak bayar cukai. Ni yang bayar cukai ni jangan cerita. Kenalah ada keistimewaan untuk dia juga. Sebab dialah yang menyumbang kepada kutipan ratusan bilion cukai negara. Kalaulah puak-puak dia tutup kelam, malaslah teruk bayar cukai, tak ada istimewa apa-apa, buatnya dia tutup, ekonomi kita macam mana? Jadi jangan kita mengatakan bahawa ekonomi kita naik. Kita banyak perolehan, naik ekonomi dengan menjual aset. Memang banyaklah dapat duit. Yang bagus, yang pandainya ialah kau kena cari duit luar. Buat pelaburan luar, cari duit. Bukannya menjual aset dan mengutip daripada orang dalam negeri sendiri. Itu tak cerdik gitu. Maknanya kita kaya daripada hasil yang sama. Dia nak kaya tu ambil pada negara luar. Baru betul. Dia tak ada apa pun negara dia. Macam negara jiran kita, bukannya ada apa pun. Bukit tak ada, Lombong tak ada, apa pun tak ada. Tapi macam mana dia boleh jadi kaya? Ini kena belajar. Yang kita ni segala mak nikah ada.
Tak ada hasil yang kita boleh buat. Ni yang perlu diperbaiki. Akan datanglah. Macam mana cara nak perbaiki, Ustaz? Lantik saya sebagai tu selesai masalah dia. Baik, kemudian waruwaya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yuhibbu al-mutabazzila allazi la yubali ma labisa. Daripada Abi Hurairah katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah azza wa jalla suka ia pada orang yang tidak suka bersegak-segak. Yakni orang yang tak kisah dengan apa yang dia pakai. Nampak tadi. Relax. Allah suka daripada orang yang jadi macam-macam susah. Baju jatuh sikit bau pun tak mau. Ni, jatuh sikit je bau ni. Hantar kat tukang. Naik atas balik. Turun balik pula. Hai, tak pergi tukang kata kejek muka hang tak lagi. Simple sudahlah. Terlalu nak detail. Yang ni yang Nabi tak suka. Pakaian tu sampai menyusahkan dia. Ada tema, ada syarat, ada itu, ada ini dalam pakaian dia. Ada up to date ke tidak, apa ke tidak. Baik, kita tengok apa pakaian Nabi. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala khashanan wa labisa khashanan labisa suf wahtaza al-makhsuf qila lil Hasan mal khashan qala ghalizun asy-sya'ir ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusihuhu illa bijur'atin min ma. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Katanya Nabi memakan ia akan makanan yang kasar-kasar. Dan juga memakai ia dengan pakaian yang kasar. Nabi memakai ia akan pakaian bulu dan memakai cepu yang bertampal. Ditanya orang bagi Al-Hasan, apakah makanan Rasulullah yang kasar? Jawab dia, syair. Bukan syair. Al-Kisar bukan. Roti. Syair yang kasar. Tiadalah Rasulullah tiap-tiap kali makan roti tu, sekali telan, sekali minum air. Pasal apa? Pasal apa? Pasal kasar. Nama kata nak telan tak boleh. Kena lalu dengan air. Itulah makanan Nabi. Nama dia apa? Syair. Roti kasar. Yang dibuat daripada gandum tumbuk. Bila kita buat kajian, rupa-rupanya syair itulah makanan elok. Makanan yang menyerap segala benda tak elok. Minyak kita, kolesterol kita, lemak kita. Hari ni pakai orang makan roti kasar. Hari ni orang makan benda yang kasar. Daripada oat, kita panggil dia serat. Makanan yang kaya dengan serat. Sekarang orang makan nasi yang ada serat. Saya lupa nama beras tu. Saya lupa nama beras tu apa. Ambil daripada Peru. Patut orang Peru badan ni cantik-cantik. Mereka makan beras yang ada kaya dengan serat. Saya lupa nama beras. Saya pergi rumah satu orang. Dia kata suami dia makan yang ni. Satu tin tu. Dia tak makan nasi kita, Ustaz. Dia tak makan nasi kita. Oh, patut sehat orang tua ni. Dia makan beras. Saya lupa. Saya pergi cari kat supermarket ada. Lepas tu tengok-tengok. Cantik punya harga. Saya letak balik. Kan? Mahal. Ni dia. Patut dia pun sihat. Kita ni beli beras. Habis subsidi punya. Beras campur lah. Pecah lah. Semuanya dah. Saya pun tengok yang ni. Yang Datin Seri tunjuk hari tu.
Saya pun ambil tengok harga. Oh, angguk letak balik. Makan sikit je. Oh, tak payah banyak makan ya. Baik. Jadi macam-macam ya. Selalunya benda yang mahal-mahal, yang berkualiti memanglah yang mahal-mahal. Baik untuk kesihatan. Jadi jangan tuan-tuan cakap Nabi Muhammad ni makan roti kasar ni. Muhammad Tirmizi kata makan quinoa. Brown rice. Brown rice. Okay. Jadi saya kata pada tuan-tuan, makanlah tepung, roti. Tapi roti yang tidak ada gluten. Roti yang ada gluten, tolak. Yang itulah yang spike kita punya protein. Spike kita punya diabetes. Sekarang dia berbubur gluten. Gluten tu macam mana Ustaz? Gluten tu macam kelorok. Sebab tu tepung tu jadi putih lawa elok. Jadi cari tepung tanpa gluten. Kalau nak buat roti sendiri pun, guna roti tanpa gluten. Nak buat canai sendiri pun, buat canai sendiri. Tak payah buat margarin, tak payah buat cheese. Jadi sihatlah kita. Orang kita ni rajin jogging, tapi roti canai pun rajin juga. Orang kita ni yang rajin jogging, teh tarik pun tibai juga. Tu nak kata apa? Dahlah jarang makan oat, dahlah jarang makan serat, jarang makan bijirin. Tak sedap, tak selera. Makan pula, tak pantang pula. Pulanglah. Okey. Baik. Kemudian, memakai pakaian kasar daripada bulu, melepaskan diri daripada membesarkan diri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bara'atun minal kibri labusus suf wa mujalasatu fuqara'il muslimin wa rukubu al-himar wa i'tiqalu al-anzi awil baghir. Daripada sahabat Nabi namanya Abi Hurairah. Nabi bersabda, bermula kelepasan daripada membesarkan diri ialah memakai pakaian bulu. Pakaian bulu ni apa? Pakaian kulit. Daripada kulit kambing. Orang dulu-dulu kambing disembelih. Daging dimakan. Kulitnya dijadikan pakaian. Tu orang dulu. Tak pun kulitnya dijadikan sebagai gerbia. Gerbia tu apa? Tempat simpanan air. Bubuh air dalam dia. Bawa berjalan. Jadi air tu dapat mengekalkan panas dia. Sejuk dia. Walaupun duduk di tempat panas, dia tetap sejuk. Disimpan dalam kulit binatang. Nama dia apa? Gerbia. Nama dia. Maka orang dulu-dulu pakaian mereka ialah kulit bulu daripada kambing. Makanan mereka ialah kambing. Kulit tak buang, buat pakaian, buat lapik. Buat lapik tempat tidur. Cara dia macam mana? Samak lah. Samak tu bukan dengan air tanah. Samak tu dengan kapur. Gosok. Rendam air kapur. Gosok sampai lendir tu hilang. Kemudian jemur. Sampailah kering. Tidak ada lagi bau busuk pada dia. Maka dijadikanlah pakaian. Dijahit, dijadikan jubah, jadikan baju. Jadikan pakaian untuk tidur. Lapik tilam. Nama dia apa? Nama dia pakaian. Apa nama? Labusus suf. Suf. Okay, baju kulit yang berbulu. Duduk sama berbual dengan orang fakir. Dan menunggang keldai. Memelihara kambing ataupun unta. Itulah kelepasan daripada orang yang membesarkan diri. Apa dia? Pertama, memakai pakaian bulu. Biasa-biasa ya. Macam kita sekarang ni, apa dia? Memakai pakaian cuking. Biasa-biasa. Cuking lah. Okay, murah je. Dua, duduk berbual dengan orang miskin. Bergaul, berbual, berkawan, nyembang dengan orang fakir. Dia tak memilih hanya untuk orang kaya ya. Dia memilih nyembang dengan orang fakir.
3, menunggang keldai. Dia tak sebut menunggang kuda. Keldai itu bawah daripada kuda. Kuda zaman sekarang apa dia? Ferrari. Keldai, Myvi. Boleh faham? Boleh faham? Dia tak sebut, Nabi tak kata menunggang kuda. Nabi kata menunggang warukubul himar. Warukubul himar. Himar ni apa? Slow. Dia lain juga. Kuda zaman sekarang apa? Ferrari. Dengan lambang kuda. Dia mampu beli Ferrari, tak maulah. Apa dia buat? Kenari. Relax, jalan selama dia. Kemudian kata Nabi, wa'tiqalu al-anzi awil ba'ir. Dan dia memelihara kambing atau memelihara unta. Memelihara kambing ni menjadikan seseorang tu tawaduk. Kalau suami tuan-tuan sombong, suruh dia bela kambing. Kalau anak kita ni bongkak, degil, malas dengan cakap, suruh dia bela kambing. Memelihara kambing tu menyejukkan hati. Atau membela unta. Menyejukkan hati. Macam mana ustaz yang kata bela kambing ni menyejukkan hati? Tak tahu, pergi bela sendiri. Kambing binatang yang degil. Tapi kalau kita pandai kontrol dia, dia dengar cakap kita. Kita suruh naik atas reban, dia naik. Suruh turun, dia turun. Saat lagi kita nak bagi makan, dia melompat-lompat. Oh, seronok. Tengok dia melompat tu seronok. Tu. Ada yang kambing besar, ada yang kambing kecil. Bila kita kata diam, lagi dia bising. Tapi kalau dia dah rapat dengan kita, ke mana pun dia ikut kita. Dia sondol dengan kita. Maka menyejukkan hati ini ialah dengan membela kambing. Hadis ini riwayat daripada Baihaqi dan lain-lainnya. Baik. Kita tengok bab ke-32. Amy Yasin. Saya masa umur 6 tahun pernah jaga kambing kat kampung. Okey. Siti Asma, boleh bagi link tak macam mana nak order barang-barang keluaran ustaz? Macam teh dan kopi Kazim. Di luar banyak yang tiruan. Tahu tak apa? Boleh tengok pada laman Facebook Sinar Al-Barakah. Sinar Al-Barakah. Baik. Bela kucing pun mencabar kesabaran. Iyalah. Bab yang ke-32. Bab maja'a fil bina' kullihi wabalun. Bab yang datang ia pada menyatakan membuat rumah. Semuanya itu jadi balak. Ni dia. Hadis pendek . Okay, cerita yang kedua pagi ni. Cerita tentang buat rumah. Last sekali . Bila kita tua-tua lah. Kita nak cari rumah hak benar. Mai barakah. No? Ingat balik mula-mula buat rumah dulu. Langsir nak yang tu. Nak konsep English style. Nak konsep kampung. Nak konsep dengan modern konsep. Okay, macam-macam pantang larang. Nak dry kitchen, wet kitchen. Sekarang umur dah 70. Nak apa? Kitchen pun tak mau dah. Katil tu kalau boleh lagi kecil lagi bagus Ustaz. Almari ni nyemak Ustaz. Kadang-kadang bila kita dah ada rumah, ada orang yang jenis tak reti buang. Dia simpan segala barang. Daripada bawah rumah sampai atas rumah. Dalam almari sampai atas almari. Lagi ganas atas siling pun dia buang. Buanglah pakcik. Oi, tak maulah saya. Oh, nak pakai tu. Oi, nak pakai tu. Cari atas para dapur tu. Tali pusat anak-anak dia pun ada. Inilah setengah daripada orang, dia tak reti nak buang. Simpan
simpan saja. Benda tak ada faedah pun simpan. Dia pergi rumah kenduri kahwin, dapat bekas bunga telur. Bekas bunga telur tu pun dia simpan. Buanglah mak oh. Sayang ni. Ya Allah, tak ada kerja mak oh. Buanglah mak. Mak punya. Kau nak buang kamu punya. Inilah dia. Sampai satu saat, dia tak larat peduli dah. Dia tak larat nak jaga dah. Ni hadis yang Nabi sebut ni. An Anas bin Malik qala. Baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nafaqah kulluha fi sabilillah illa al-bina fala khaira fihi. Bermula, kata Nabi, nafkah itu semuanya adalah dalam keredaan Allah. Melainkan bangunan, maka tiada kebajikan padanya. Hadis yang kita baca ni gharib. Nabi kata apa? An-nafaqah kulluha fi sabilillah. Nafaqah tu maknanya perbelanjaan. Perbelanjaan. Kita panggil apa ya dalam bahasa Inggeris? Apa? Perbelanjaan panggil apa? Expenses, yes. Okay. Semua expenses ini, sekarang saya tak reti cakap Melayu lah. Ya, semuanya berada pada fi sabilillah. Melainkan expense for your house. Dia tidak ada apa-apa kebaikan. La khaira fihi. Perbelanjaan untuk lain banyak manfaat. Perbelanjaan untuk rumah tak ada apa. Mula-mula dah buat wet kitchen. Tapi sayang pula nak pakai. Buat satu lagi wet kitchen. Nampak tak? Tak pakai pula saya. Cantik sangat tau. Macam kabinet, dia punya kabinet tu kan cantik sangat tau. Lah. Lepas tu I minta cakap husband I, buat lagi satu. 3 wet kitchen. Kamu ni gila apa? Dia mari tu. Ni dia hak Nabi kata. Nabi ni sebut pada kita. Tak ada baik seperti 3 dapur dry kitchen ada lagi, wet kitchen ada lagi. Apa nak masak tak mana? Nak buat ikan bakar tak mana? Sotong bakar tak mana yang kena dry sana dry sini? Dia mari. Kadang-kadang kita ni beli rumah dengan mesin basuh semua hebat-hebat belaka. Lah lebih basuh kat Dobi. Apa cerita? Bilik tidur ni macam istana semua hebat ke? Hebat lah tidur atas kusyen tengok TV. Baik, kita baca huraiannya. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah tiap-tiap manusia itu tak dapat tidak berhajat kepada tempat berlindung daripada panas matahari, atau berlindung daripada sejuk, atau basah air hujan dan sebagainya. Maka tempat yang berlindung itu dipanggil sebagai rumah, ataupun bait, ataupun manzil, ataupun maskan, ataupun dar. Ada 4 jenis rumah yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Nombor 1, bait. Nombor 2, maskan. Nombor 3, manzil. Nombor 4, dar. Ingat ni sampai mati Kak Syam. Kak Syam? Kak Syam nak pindah Sungkai boleh dah. Air dah masuk dah. Elektrik tarik pada rumah Cikgu Jamaliah. Boleh kawan dengan Cikgu Jamaliah? Okey. Apa? Gambar pun tak apa. Lambat? Oh, lambat pun tak apa. Air dah masuk. Jadi kalau nak pakai pelita, silakan. Okey. Namanya apa? Namanya hujan, namanya rumah. Nak selamat daripada hujan, nak selamat daripada panas, nak selamat daripada orang gila. Nak senang menangis di rumah, senang ketawa pun di rumah. Nak buka baju pun di rumah. Yang paling selesa adalah
Rumah. Nama dia apa? Bait. Itulah rumah kita. Tempat kita bersembunyi, tempat kita berdiam. Tempat kita duduk bermenung, tempat kita bermunajat, tempat kita sembahyang. Maka nama dia ialah rumah. Maka jadikanlah rumah tu syurga. Nama dia Baiti Jannati. Maka rumah, jikalau diperbuat atas dia akan kadar yang tak dapat tidak untuk memelihara diri dan keluarga, maka tidaklah dicela dan syarak tidak mencelanya. Rumah awak berapa bilik? Rumah saya 6 bilik. Banyaknya bilik. Atau anak ada 5. Seorang satu lah. Nanti dia orang kahwin lagi. Duduk sekali senang. Itu tak dicela. Anak awak ada berapa? 6. Oh, rumah berapa bilik? 30. Kenapa perlu banyak? Ni dia. Syarak larang. 30 bilik kau nak bawa orang kampung datang rumah kau. Lalah sampai satu tahap, I menyesal buat rumah macam ni. I nak jual rumah ni. Kau nak lemak tak larat, kau nak sapu tak larat, maintenance kau lagi, elektrik kau lagi. Silat-silat pencuri masuk menyorok satu bilik dia pun tak tahu. Tengah malam pencuri keluar. Sebab tu yang ni yang melampaui daripada tempat keperluan. Lampau-lampau dapur sampai 3 ni kejadah apa? Apa kejadahnya benda itu? Meja makan boleh muat 40 orang. So panjang-panjang dewan ni meja makan. Engkau ni siapa? Yang buat meja macam ni, kau ni presiden ke? Nak panggil seluruh negara main makan di rumah? Tak ada. Memadailah. Itulah yang syarak suka. Bukannya pergi buat melampau-lampau. Bermula yang dicela oleh syarak ialah membuat rumah, tempat kediaman yang melampau-lampau. Saya kata pada tuan-tuan banyak kali dah. Ada rumah yang saya pergi, rumah dia ratus juta. Ada jabatan khas daripada jalan besar, naik ke rumah tu, buat jejambat pergi ke rumah. Punya kaya. Ada orang yang macam itu. Ada yang saya pergi rumah dia atas bukit. Paling tinggi sekali rumah dia. Dia boleh tengok resort, tengok dia punya chalet dia. Kayanya orang kita. Orang kita. Siapa kata tak kaya, naik di atas rumah. Dia pun nak bawa saya naik Hilux. Kereta saya tinggal di bawah. Masya Allah. Melengkor-lengkor nak sampai di rumah. Bila sampai di atas puncak bukit, Masya Allah. Macam mana boleh buat rumah macam ni? Ya, kaya. Okay, bagi kita yang tak ada, mungkin kita kata melampau-lampau. Tapi bagi dia yang banyak duit, sikit saja. Saya tanya, kayu ni ambil pada mana? Kayu ni ambil pada mana? Tukang ni ambil pada mana? Kaya. Ya. Cukup-cukuplah rumah mana yang ada. Sikit lutut besok, tingkat atas pun tak naik dah. Akak-akak ni banyak rumah banglo 2 tingkat tak naik atas dah. Rumah teres 2 tingkat tak naik. Sampai satu masa nanti kita naik katil bujang. Katil bujang tu kira baik. Ada yang ambil katil hospital tak kat rumah. Orang tolak naik, orang turun. Sampai satu ketika. Maka pada masa tu rumah jadi beban pada kita. Baik, dia kata yang dilarang ialah membuat rumah tempat kediaman yang melampau-lampau. Berhabis-habis wang. Berhabis usaha kepadanya. Seperti membuat rumah batu besar. Berlapis-lapis, cukup pula dengan beberapa banyak biliknya. Tu dia, baru saya cakap tadi. Cukup pula dengan halamannya, taman bunganya. Dan jalan batu dan pagar daripada besi dan kayu. Nama dia mansion, nama dia. Jadi mansion rumah dia. Wah, tengok pada helikopter tu, kolam renang ada. Mini zoo ada. Hebatnya rumah. Maka yang demikian itu dicela oleh syarak kerana membuang-buang harta pada berluas-luas dunia. Bukannya anak kau nak duduk pun sampai 60 bilik. Sampai bila nak buat macam ni?
Membazir. Dia nak buat sekolah lah, pergi kutip derma kat masjid. Duduk kat pintu pagar masjid. Derma betul Milo. Bila nak siap? Tulislah QR code minta derma. Rumah hang pula 200 juta. Kalau hang bagi 1 juta, 200 masjid siap. Pahala punya besar. Adapun jikalau mengambil rumah dan membuatnya seperti itu kerana menjadikan rumah itu pemelihara orang sakit. Itu dia. Okey. Banyak bilik kamu? Alah sikit je, 60 bilik. Banyaknya. Saya bila ibu-ibu tunggal. Bapak-bapak tunggal. Yang susah, yang miskin. Oh. Berapa bilik tidur awak? 60. Untuk apa? Saya sediakan tempat untuk orang mengaji dan menuntut ilmu. Jadi mereka tak payah sewa. Pelajar-pelajar universiti ni duduk sini. Percuma sajalah. Bayar duit API sudah. Oh, macam itu. Patutlah 60 bilik. Engkau bagi kepada budak universiti belajar. Yang mana tak ada mampu nak sewa rumah di luar. Oh, bagus. Ataupun tempat tinggal orang yang menuntut ilmu. Banyaknya bilik. 270 bilik. Apa tu? Pondok. Kan? Tempat orang nak belajar. Duduklah. Naik kereta datang belajar. Naik motor datang belajar. Naik motor elektrik datang belajar. Naik basikal. Jalan kaki. Banyaknya ustaz buat ni. Dunia ni ustaz. Ustaz buat ni dunia ni. Tak apa. Ni kitab ni kata. Tempat tinggal untuk orang yang menuntut ilmu. Belum masuk lagi yang sakit. Saya pun sibuk tak sempat nak pergi tengok Kak Kamariah. Okey, Kak Kamariah kita tu. Reput tulang. Penyakitnya reput tulang. Bukan dia malas kerja. Berehat sedikit, isteri dah mengamuk. Nak bekerja, reput tulang. Dia tulang reput tu yang badan nak sakit. Kan Kak Kamariah hujung tu. Orang Malay Nawar tu. Tak tahu tu Kak Kamariah, ingat tak? Sakit satu anak musafir. So teringat kat dia kalau dia nyimbang macam tu. Rupanya sakit reput tulang. Jadi akak-akak ni hari ni mungkin dia boleh balik. Jadi janganlah bagi dia berdiri berjalan takut rebah. Tulang anytime reput sikit. Jadi kita nak bagi wheelchair dia tak mau. Dia nak macam Kak Sum punya kursi tolak. Buatnya tak boleh kontrol tu berjalan laju jenuh makcik ni. Itu makcik Kamariah. Ya makcik Timah pula. Yang tu jantung pula dah. Sekarang masih ada lagi dekat buat kecemasan. Dia punya jantung tersumbat ada. Kebocoran jantung ada. Makcik Timah kita lah yang kecil tu. Makcik buat kuih. Dia sekarang ada dalam kecemasan Hospital Bainon. Tengah duk buat hospital penuh ke apa tu, lambatlah. Dia punya sangkut pun sangkut, jantung pula ada bocor pula. Kita doa lah ini. Jadi bapak siapa ustaz buat rumah untuk letak makcik. Cik Kamariah. Letaknya makcik Timah. Makcik Minah. Tu makcik Minah tu. Balik-balik Langkawi. Lah. Demam pula dah. Tengok letak makcik Som. Budak muka letak satu badan dah. Apa hal pula engkau ni makcik Som. Rupanya vertigo. Jadi pening, jadi pusing. Padahal dia tak bergerak pun, dia rasa dia pusing. Jadi kita buat rumah-rumah macam ni untuk apa? Untuk orang belajar, untuk orang tak sihat duduk. Nak duduk seorang di rumah sunyi. Nak kahwin tak ada konak, itu susah ada. Main duduk barakah. Adakah dicela perbuatan dia? Tak. Perbuatan tu tak. Rumah yang akan menjadi. Mana dia tu? Rumah yang akan jadi. Mana dia betul? Diperbuat kerana mengambil sewa. Dia ada rumah, ada 4 pintu. Buat rumah sewa, rumah panjang. Sudahlah Husin. Apa buat rumah 4 pintu? Aku ni dapat duit. Kalau habis lah.
Tu aku fikir-fikir, kita ni kurang rumah sewa. Jadi aku buat ni rumah sewa. Tiap-tiap bulan satu rumah 300. Dapatlah aku 1,200 lepas lah. Jadilah. Jadi taklah dikira sebagai membazir. Taklah dikira sebagai dunia. Nanti kalau dia mati, isteri dia pun dapat hasil. Anak dia pun dapat hasil. Atau dinafkah dan rumah yang dijadikan wakaf untuk orang-orang musafir. Baru ni saya jumpa satu orang di Pulau Pinang. Satu datuk. Ustaz, saya ada buat satu rumah untuk semua penceramah. Ustaz mai ceramah di Pulau Pinang, Ustaz kontak saya. Ustaz mai lah duduk tengah malam ke, tengah pagi ke, mai lah. Memang saya wakafkan untuk sediakan kepada semua rumah kebajikan. Orang nak ceramah ke, orang nak tunggu orang sakit kat hospital ke apa ke, mai lah. Saya tanya di mana rumah Datuk? Dekat resort apa tu. Dia bukan rumah wakaf ni, dekat kubur. Rumah bersingit sebelah lah. Kira kita tu kalau hak wakaf tu tingkat tak boleh buka, pintu tak boleh tutup. Rupanya rumah dia dekat resort golf. Dijadikan untuk tempat persinggahan duduk. Ni orang kaya. Dia boleh buat ni. Ataupun rumah yang diambil sewanya kerana berbuat sedekah. Dah kita buat rumah macam tu, janganlah minta balik. Aduh. Nama wakaf. Ustaz, saya tak jadi wakaf. Buat balik. La ilaha illallah. Mana boleh minta balik benda dah wakaf. Yang wakaf tu pula mak saudara dia. Anak saudara meminta pula. Tah mak saudara tu sedar ke tak sedar, tak tahu. Dia kata saya akan bawa ke tengah benda ni. Nak ke tengah apa hang dah wakaf, hang nak minta balik. Saya tak bagi. Kalau hang minta balik, semua waris akan minta balik. Mak saya pernah wakaf sini, jadi kami nak minta balik lah. Mampus tuan-tuan. Tak apa, saya akan minta, saya akan bawa ke tengah. Bawa lah abang. Saya bawa ke tepi. Pening tuan-tuan. Tuan ingat tak pening ke buat sekolah? Kalau kita bagi faham dan faham tak apa. Ni dah bagi faham, tak mau bagi faham. Pening. Okey. Ni kita pula dapat surat notis daripada atas kepala kita ni. 50,000 kena bayar. Okey, dalam tempoh sekian-sekian. Pak saya apa? Pak saya pergi buat pagar dekat dengan pintu gate tu. 50,000 pula. Tu gate lepas tu, kat kantin tu. Pak saya ada gate, salah. Jadi siapa dia yang lalu gate tu? Yang pondok sana lah. Ada berapa orang? 20 orang. Seorang 5,000. Sudah tuan-tuan. Malam ni pindah kata tuan-tuan. 50,000 pula nak sedekah kat depa pula. Allahu Akbar. Ada saja ujian ni. Saya kata dekat staff saya, adalah Tuhan nak bagi yang lain. Sabarlah. Macam-macam ujian, Allah Ta'ala akan bagi yang lain pula. Selalunya gitulah. Jadi kita reda lah. Pergilah buat rayuan. Minta. Kalau dia bagi, alhamdulillah. Dia tak bagi, kita bayarlah sebulan 1,000. 50 bulan selesailah. Tapi sabar. Kita tolong orang. Kita jaga orang. InsyaAllah Tuhan tolong. Baik. Ataupun menolong fuqara. Dan menuntut penuntut ilmu. Dan penolong sebarang apa muslimin. Maka semuanya itu tidak dicela oleh syarak. Dia buat rumah 4 tingkat. Rupanya dia belah orang-orang yang teraniaya oleh suami. Dia belah isteri teraniaya. Dia belah perempuan yang teraniaya. Jadi pusat perlindungan. Maka jikalau kerana mau bersedap-sedap diri, maka itulah yang dipanggil dicela oleh syarak kerana mendatangkan balak kepada orang yang memperbuatnya. Tapi kalau dia buat rumah bukan untuk yang kita sebutkan tadi, hanya untuk berseronok-seronok,
Maka datanglah hadisnya an Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nafaqatu kulluha fi sabilillah illa al-bina fala khaira fihi. Daripada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Kata aja, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula nafkah, yakni berbelanja harta dan memborosnya pada tiap-tiap perkara itu terbilanglah ia di dalam keredaan Tuhan, melainkan kerana mendirikan rumah besar, maka tiada kebajikan padanya jikalau dengan tujuan bermegah, bersedap dan hanya nak memperluas-luas dalam dunia, maka langsung tidak ada faedah. Buang masa, buang duit, sebab kamu tak akan habis satu rumah kamu ronda dalam satu hari. Cuba tengok rumah pelakon-pelakon orang putih tu, rumah berpuluh ekar. Tempat landing helikopter pun dah. Agak-agak berapa hari dia duduk rumah dia. Agak-agak dia duduk dah. Rumah kita yang 4 bilik ni pun bilik belakang tak masuk lagi. Semalam tak masuk, hari ni tak masuk. Tak tahulah besok Ustaz. Bila nak masuk bilik belakang, tak tahu lagi Ustaz. Makcik sibuk Ustaz. Bayangkan kalau rumah dia ada 40 bilik. Memang tak masuk dah. Hantu masuk rumah dia ni. Adapun jikalau kerana hajat, rumah dia tadi menggunakan segala orang fakir dan sebagainya, maka itu dapat pahala. Jadi tuan-tuan ni rumah banglo di Manjui, di Meru ni buatlah. Ni rumah siapa ni makcik? Rumah ni saya, siapa-siapa yang ada musafir ke apa, datanglah duduk sini. Bilik air sedia, water heater sedia, water kettle semua ada. Semua ada, mainlah. Duduk. Tak ambil duit pun. Pahala tu. Itu cakap dekat masjid sana, masjid sini. Kalau ada orang panggil ustaz luar-luar, tak payah kau ambil hotel. Duduk rumah aku. Aku buat rumah ni untuk kau. Mainlah, datanglah. Segala datang rumah Datuk Seri, nak kenal. Tak payah segan-segan. Pintu pagar belah sini. Begitu pagar rumah tetamu tu tak ada pintu pagarnya. Masuk sajalah. Kan kena panggil aku payah. Aku kan ada rumah, kata Datuk Seri. Ni pemikiran ni. Untuk apa dia buat? Untuk akhirat dia. Maka kata dia kalau rumah macam tu tak apa. Itu terbilang, termasuk di dalam nafkah fi sabilillah. Nafkah fi sabilillah. Baik. Al-bina kulluhu wabalun. Qala Abu Hamzah. Qultu ara'aita ma la budda minhu. La ajra wa la wizra. Bermula rumah besar. Sama ada dari rumah batu atau rumah kayu. Semuanya menjadi bala orang yang empunyanya. Kenapa? Kerana ia akan terhisap di dalam hisap di hari kiamat. Ni meja ni beli mahal-mahal untuk apa? Meja makan saja. Beli dari mana? Perancis. Ambil duit dari mana? Pakai tak? Tak pakai, jarang-jarang. Kami makan sila atas lantai. Eloklah. Elok. Ni bilik apa ni? Ini bilik panggung wayang. Dalam rumah ada panggung wayang. Senanglah. Tengok movie kan. Panggil makcik-makcik kampung main tengok. Jenuh. Bayangkan dalam rumah ada panggung wayang. Ada set karaoke. Ada tempat main bilik lagi. Orang renang lagi. Lagi banyak. Beban nak kena soal di hari kiamat. Apa fikir tuan jikalau didirikan dan dibuat rumah kerana tak boleh, tak mesti kena buat. Tidak berpahala dan tidak pula berdosa. Kenapa awak ada rumah sampai 6 bilik? Sebab anak saya 5. Semua duduk dengan saya. 1 bilik saya. Saya buatlah. Untuk mereka selesa, saya pun selesa. Tak ada menumpang orang. Tak payah beli rumah. Tak payah hutang. Tak payah sewa rumah lain. Duduk serumah dengan saya. Apa hukum? Tidak berdosa dan tidak berpahala. Kosong-kosong. Rumah besar tu dah. Banyak bilik pula. Masalah ni. Tiba-tiba dia letakkan semua anak dia di situ. Cucu dia di situ. Tak payah hutang, tak payah sewa rumah. Masa kosong balik. Tidak berpahala, tidak
dosa. Dia jadi kosong-kosong balik. Jadi kalau tuan-tuan buat rumah sampai 40 bilik. Anak 10. 30 lagi kosong. Nikah lagi 3. InsyaAllah. Jadi rumah tadi tak berdosa, tak berpahala. Boleh faham Kak Syam? Macam tak setuju ya. Baik, insyaAllah kita akan sambung lagi bab pada menyatakan harta pada perkara kebaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum